Okey, lagu apa? Minta. Kilauan emas di sasaran, mentari menyinari, menusuk ke jiwaku. Kita mulakan episode after yang kita nak apa yang kita nak masak sihat, makan sedap. Biarin kita nak makan, kita tak nak makan, kita dah minum petang. Jadi kita nak benda-benda yang simple, yang senang, yang perempuan rasa cuaca tak penting nak masak dia. Cuaca petang-petang macam ni, dengan suasana yang menghijau macam ni, jangan lari jauh-jauh. Saya pakai hand dulu. Okay. Bila kita lihat macam ni, pertama untuk wanita bekerja macam kita. Okay. Kalau anak-anak kat rumah, bukan anak-anak je. Kita suami, awak nak makan yang menu yang cepat, pantas. Yang penting sit. Dan yang penting anak sukalah sit. Ya betul. Tak buat apa nak. Ya betul. Buat pantas-pantas lihat yang sedap je doktor. Okay. Yes, kita dulu menu. Okay. Untuk menu pertama ni. Menu pertama adalah ramen. Okay, ramen seafood. Seaweed. Wow, saya suka seaweed. Perempuan kalau cakap pasal seaweed je mesti nak makan. Kalau boleh satu periuk ni nak makan macam tu je. Dia macam itu ya. Jadi efek cepat lah. Efek cepat. Doktor. Okay, sebenarnya lebih vitamin DHA. Ataupun hormon DHA. Elok lah. DHA apa? Untuk imuniti wanita dan lelaki sendiri. Patutlah saya cantik. Okay tu. Yes, kita nak cepat ni. Okay, yes. Ramai anak-anak nak makan ni kat rumah kan. Okay, kita buatlah menu sebelah sini. Kak Madia buka api. Kak makan saya buka api. Kita nak cepat ni, kita buka api segera. Api segera kan. Okay. Masak, mereng. Apa dah? Apa? Darah ni sudah. Hai, dah doktor lincah banyak sudah bahasa sudah kayu. Okey, jangan pakai yang benda yang tak bagus cookware. Kita dah tahu dah belajar. So, apa dia waktu kan? Okey. Saya nak buat minyak. Okey, ya. Okey, menu pertama kita minyak. Kita letak minyak dulu. Minyak apa? Minyak sawit lah. Minyak sawit very good. Ada apa? Minyak sawit sebenarnya lah yang paling bagus sekali. Tahu kan? Untuk kesihatan. Jadi berpalinglah kepada minyak sawit. Kita tunjuk mana-mana. Ya, kita nak pakai seafood, seaweed. Okay. Dia dekat. Okay, disediakan dah ada setiap ni. Yang pertama, ramen kita. Of course, ramen apa yang doktor guna? Ramen ni Japanese ramen kat mana? Penting kita selalu mendengar. Doktor, saya tak stop lagi ni. Silakan. Stop ke tak? Silakan. Maksud banyak lagi. Sikit lah. Dah tu cukup. Kita tak nak minyak banyak sangat kan? Okay lah. Okay, alright. Mari sediakan. Ini ramen. Kita nak mengganti mi kuning. Kenapa doktor ganti mi kuning? Sebenarnya. Kita suka makan mi kuning. Mana apa yang ini atuk-atuk kita semua daripada ini saja. Zaman sebelum kita merdeka pun suka makan mi kuning. Kita berbalik kepada cara kita. Kita nak makan makanan yang masak sihat tadi. Kita nak menu tak nak lari daripada menu sihat. Kita gantikan mi kuning dengan mi ramen. Ramen ni sihat sebab dia no preservative dan tak ada segala pengawet. Ya betul. Ini ialah udang special Kak Maria. Udang besar lah udang ni. Udang cantik kan? Besar tepuk tangan kita. Kita pun lebih sikit lah udang. Ini yang menu win kita. Kita sirik. Kita kena main ingredient kita. Seaweed kita. Ini nampak macam seaweed segar ni. Doktor tanam kat mana? Tak, saya dah petik tadi. Fantah. Rendam kutip kat mana? Kutip kat mana? Dia terendam dan kutip. Sebab rumah Doktor Nina ni keliling. Jauh. Saya ingat dekat pokok belakang tu tadi. Kan dia dah keluar dah. Ini khasiat dia kat mana cuta? Market dia khasiat apa ni? Doktor Nina cepatlah cakap tu Nina. Ya dah mana dah ni? Ya. Cepat. Apa pun kita nak bersedia dengan makan begitu saja. Cuba kat mana rasa? Sebenarnya boleh makan. So, apabila kita dah bakso dan kita rendam, seaweed ni ada satu khasiat. Saya tak nak cerita banyak-banyak lah dia. Khasiat untuk wanita seperti kita, anak-anak yang di luar juga. Seaweed ini kaya dengan satu perkara yang saya perlu tahu. Baik-baik Kak Maria. Sikit ya. Saya tak. Okey, Alhamdulillah. Seaweed ni baik untuk kesihatan thyroid. Thyroid kat mana Kak Maria? Saya tahu betul. So, kelenjar thyroid dia pun iodine yang banyak banyak ada dalam seaweed ni. So sebab kita makanan kita susah makanan yang tinggi iodine kita buatlah. So kita improvise sikit. Okay, good. Itu je Kak Maria, senang je. Seaweed. Tapi doktor tak ada risau. Jom buka ni api. Tadi dah ada api dah buka. Kita tunggu. Dia dah off lah. Sebab mengantuk sangat tadi. Okay, dah on balik. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Kak Maria, bawang putih. Bawang putih ada. Kalau masak ramen mesti ada bawang putih. Khasiat dia Kak Maria sedih tahu. Ya, saya selalu kalau bawang putih ni senang. Suami saya dia suruh bakar.
Dengan kulit gini makan, lepas tu makan dengan nasi. Sikit lagi ya, macam dah cukup juga deh. Silakan. Saya ini macam banyak. Apa tak apa. Minyak ni saya taja. Tak apa. Berapa sekali terima kasih. Berada sama Maria. Okay, guys. Kita saute macam ni dulu. Okay, bau. Ya. Dan kita akan masukkan barang-barang protein kita. Hari ni, baik-baik hati. Berhati-hati saya. Taja. Okay. Cuba kita cerita menu seterusnya. Ingredients seterusnya. Baiklah. Ini Kak Maria. Chili flake. Kita tak pakai cili-cili. Cili kisar. Cili merah. Kita nak ajar nak masak senang je ni. Laju lah. Ada sekarang chili flakes. Lepas dia pun kicap. Gang-gang dia lah ya. So ada sirap. Ada chili sauce, tomato sauce. Itu apa? Ini kicap manis. Kicap manis dia. Terus dia sos tiram. Sos tiram kicap manis je. Senang sampai ya. Ni petik je. Betul. Okay. Barang dah. Kita kata mudah je dah. Ya. Tak dengar lagi. Belum. Sabar. Sekejap ada. Ini boleh nyanyi lagi 10 lagu. InsyaAllah. Rosbida. Sahabi ada kan? Asal dia ada. Jangan mari ya saya kan? Tak kisah kan? Okay, very simple. So, tetapi tak bagi tahu ni pun percaya balik pukul 5.30, 6.30 pun cepat je nak siap kan ni? Ya, betul. Campak je dah jadi. Anak boleh makan dinner, makan petang, minum petang lah. Kalau Sabtu Ahad, minum petang. Ya. So, yang penting masak sihat, makan sedap. Okay, kita bubuh yang ini dulu. Baik, cili. Bubuh cili flakes dulu. Dan ini namanya cili flakes ataupun cili kering yang pedas tu tak nak pedas tak? Up to you. Siapa suka makan pedas ataupun doktor rasa nak cirikan si nak tuafi. In fact, dia suka mengarah kisah, right? Kan? Tak dia ambil hasil bekerja berlading. Kita cili kan dia. Bau dia. Sedar. Sampai dah tak. Next one dah. Tak ada? Kita cili ni? Cili, jangan tu doktor. Takut pedas ya? Takut pedas pula ni. Kami dengar semacam pula ni. Betul ni. Bismillah kabar dia. Ya. Ya Allah, macam mana ni? Jiran sebelah kau bau ni. Sebaik nasib baik resort kita okey lah dengar okey lah. Gambar rasa dah okey. Dah okey lah masuklah. Okey, sebenarnya kita letak running kita udang full besar-besar dia. Soalan kalau kita tak guna udang, kita boleh guna sop yang lain juga kan. Macam soto tenang nak sihat je kita guna udang yang ni lah belanja. Macam soto jugalah dia ada kebaikan dia sebenarnya. Dia ada apa doktor sebut tadi? Seafood ni memang baik dua perkara je kat mana ingat Dia protein yang bagus. Protein yang ambil white meat kan. White meat. Dan yang kedua dia bagus dalam tadi tu zinc dan selenium. Zinc dan garam galian dia ramah dia untuk penghasilan kestabilan hormon dia yang masih tak besar je api cuma besarkan sikit. Okey. So api tu dia pergi kat sana dia pergi ke Penang sebab angin di balik kampung doktor. Okey, badik tahu saya ada so bagi goreng maksudnya bagi masak singkasnya okey baik kita dah cerita dah kepada kalau orang tu dia haut ke apa okey selalu kita risau lah kan sebenarnya berbalik kepada isu gout kat Maria dah lama dah lapuk. Saya tak suka cakap lapuk maksudnya actually dah selalu kita bangkitkan kita bercerita lagi kan pengambilan yang orang yang ada gout ni sebenarnya dia nak ambil makanan yang tinggi dan terkandung ini kita selalu cerita tu itu adalah bagus sama dia tak nak bagi angin sana kan. Tak soal ni nak pandai mana taksi pada tadi yang macam tak masak gitu. Ada betul angin rasa macam duduk dekat Pantai Merdeka. Tapi karena apa tak boleh kita nyanyi sikit. Boleh. Saya rasa dia tadi tak masak dia Kristian apa dia okey ni. Dengar tu bunyi macam kapal terbang Boeing 737 tu. Buat tu dengar tak bunyi kau dengar kan? Okey lah tak boleh nampak tu dengar tu. Sekejap. Saya dah tutup ni jangan risau. Sebab apa saya tutup sekejap je sebab apa angin. Okey. Kalau boleh juga lagi tak apa kita tadi supaya dia tak jalan dan betul tak ada. Kalau tu nak apa lagi apa lagi nak letak? Boleh first. Kiramen sini kat Marian. Ni okey. Go Rotten. Saya pun kita wanita bekerjaya tak boleh masak. Kita boleh masak. Pegang saus pada aku cover. Tapi tak apa, don't worry. Sebab apa? Angin nak bagi dia masak sekejap. Marian masuk semua terus. Okey, nak masuk kejap Rotten jangan lagi. Okey, terbakar dia. Baik dik. Sikit. Terbakar pun tak. Bakar dah doktor sebenarnya. Angin dia. Ya doktor. Betul doktor. Kita terbakar sudah. Apa doktor boleh beli 30 lagi ni. Dan kita masuk tadi sos tomato. Sos tomato. Okay. Tomato kena sedap. Senesto. Lepas ni sos cili. Kat baik kacau je. Ya baik. Saya bilang dia dah sedap kan ya. Baik doktor. Ni macam pedas je ni. Istilah doktor tak apa. Kita nak cili kawan Fik kan. Ya. Dia pun terbakar je lagi kak. Tepi lah kahur. Ya baik. Kita kesikan dia. Okey baik. Kat bentul dia.
Baik, saya perlahan je ni. Saya perlahan rojak api. Okay. Ni dah masuk dah kicap-kicap semua tadi. Dah masuk kicap, masuk sos tiram, dah masuk kicap, dah masuk becil, dah masuk sos tomato ni. So, dah cukup dah. Ramen ni kena air sikit. Sebab dia ni kering. Kat sekejap dia. Okey, tak ramen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya Allah banyak ya. Tak cukup piuk kita. Boleh tak apa. Kita ramai. Dulu kacau secari air oil. Alhamdulillah. Tak apa ya. Selain kakak ya. Kena risau ni. Kak ni memang saya dah biasa. Saya dah biasa. Tak risau ni. Hari-hari masak doktor. Biar apa saya nak masak sihat. Makan sedap. Saya masak sendiri doktor. Kita lah. Walaupun ada pembantu rumah, saya masak sendiri doktor kat rumah. Rajin tak rajin nak shoot je. Kita lah. Lihatlah garam sikit ya. Masak ada dia saya naik set. Ada ni tadi doktor bunyi ni macam ada email pun masuk. Email tu berbunyi begini. Khasiat seaweed doktor. Tadi dah cerita tapi dia tinggi doktor. Semula baca hala. Email tu doktor. Kak baik-baik jangan sampai dia hancur semua ya. Kak baik-baik ya. Macam ni dia. Apa pun tak. Ini bagus untuk kesihatan thyroid. Ya, thyroid wanita yang membantu supaya tak jadi berat badan. Ya, betul. Warna badan yang baiklah. Ya, betul sebab. Kak, metabolisme kita dikawal oleh thyroid. Ya, betul. Kalau hormon thyroid cantik, kelenjar thyroid cantik, function baik, kita susahlah nak naik berat badan. Last and not least, kita buat ni, kakak. Sekarang kita pakai apa benda perasa-perasa kan. Inilah mushroom seasoning. Dan inilah sehat. Terlebih sikit lah ya. Okay. Saya nak beritahu juga, pentinglah cara yang pakai perasa-perasa yang tak tahu apa-apa benda ya. Jadi yang sihat yang mushroom. Ya. Okay, betul. Apa kakak tunggu dia sekejap? Ya. Bagi dia berehat sekejap ya. Nak kacau bagi dia rata. Saya ni kaki rasa kakak. Saya tahu dah kalau masak mesti rasa sampai 20-30 kali kan. Tadi sampai puas hati. Ya, nampak doktor. Sebab menyelap minum air tu nama dia. Sebab nak bagi dia nak bagi dia rasa tu pun. Ya, dah makan terus. Sihat kejap dah. Boleh. Ya. Ada tempat yang tengah lagi ni saya dah macam ni. Dia bagi kemiri kembang sekejap ya. Boleh. Kembangnya cakap doktor cakap saya sah. Ingat tu macam lah. Macam kembang je saya. Saya dah kuncup tau sekarang. Mamai. Kak bagi duduk diam. Api nak perlahan ke? Api pelan sikit. Okey, api tiada. Okey, girl. Pandai. Tok. Sekarang kita pergi tok. Kak, tadi kan kita tok. Kak, produksi mana tak kita terbatalan ni lah. Tak apa, produksi beli-beli sepuluh tu. InsyaAllah. Penting sama. Jadi, tadi pada. Sebenarnya tak apa. Itu bukan produksi. Lebih kepada doktor. Sekarang ni saya kesana dengan doktor ni. Tak apa, saya bawa ni nak buat hiasan kat rumah. Kenang-kenangan. Dekat situ daripada Dr. Linda. Dia dah kepakau dia. Dia terbakar. Episode ketiga. Kita dah bakarkan dia. Kita bakar dia. Okey kan? Ya. Baik sebenarnya ya. Ya, kita dah tahu tadi khasiat ramen apa dia. Sebab dia memang tak ada preservatif dan dia karbohidrat lah. Karbohidrat yang baik untuk bertenaga. Semua tenaga. Jadi untuk minum petang, itulah makanan light yang bertenaga. Pertama. Kedua ialah seaweed yang penuh dengan khasiat untuk kesihatan thyroid. Jadi sebab dia ada satu bahan yang baikkan iodine kak. Kita susah dapat sumber iodine yang bagus sebab makanan kita, tanah kita tak cukup dengan bekalan iodine. Kerana tanah yang sama, kita tanam lagi yang sama. Jadi kita punya vegetable tu kena iodine product. So kita dah ambil daripada seaweed, iaitu ada kandungan si iodine yang tinggi. Dan seaweed ni saya pastikan halal tak? Yalah betul-betul. Kita ni halal yang iban dia yang pastikan ya. Betul-betul hebat saja kena halal lah. Yang ketiganya saya dapat khasiat yang kita tahu tadi daripada udang tadi. Udang yang perlu dengan kita panggil protein yang bagus, white meat yang sedap dan yang penting udang ni hanya dengan khasiat-khasiat selenium dan zinc yang diperlukan untuk kesihatan hormon. Untuk anak stres ke, kita kena amalkan makanan-makanan begini. Tak susah kan? Pasal tak berapa minit kita masak juga. Cepat dah jadi. Rasa juga dia sebat lah. Doktor, apa kata doktor rasa je daripada sini habiskan terus je lah. Kita orang tengok je lah. Hasilnya dah siap. Baiklah doktor, kita dah senang. Awak suka pedas ke? Saya betul kita terpedas. Saya cakap ni. Tapi saya okey. Saya okey je. Saya telan je semua insyaAllah. Baiklah. Okey, dok kacau last. Kita dah siap menu yang pertama. Atau episod ketiga. Baik tu. Ramen, seaweed. Okey. Kak, semua kak. Ya Allah, cantiknya. Cantik kak apa-apa pandang. Cantiknya. Cuba tengok kamera. Memang lawa cantik kejadian ni kak. Lawa sangat. Memang kan kak. Sangat mengiurkan. Petang memang cepat dah ni. Ya. Okey, so. Apa kata kita rehat sekejap. Suasana Pak Doktor ni macam pernikahan air kelapa lagi ni. Air kelapa. Lepas tu tambah lagi
Masalah mak ni macam ni lah. Tapi sambil dia tengok muka saya, dia letak kicap. Dia tengok muka saya. Tak kata masing ke? Tak apa. Okay. Dia kicap manis. Kicap manis. Saja ni. Okay, Kak. Jom. Okay, siap nasi dulu kita minum dulu, kita pergi tengok mana si Congak kan. Dia tak boleh lama-lama tutup aku je. Sebab kita cakap apa nama kucing tengah kuih tanah kat belakang. Dia sangat tahu. Musang kau buat apa tu Musang? Dia tanam gelang ke nak tanam emas je. Okay, Kak. Menu kita dah kan. Untuk kita makan tahu. Tiga pun ni. Tarik aku nak makan dah kan. Pisang apas dibawa pelayar masak sebiji di atas peti. Pisang apa yang Dr. Linda nak? Kita bawa pisang emas lah Kak Maria. Berhati-hati nak masak hari ni. Cantik. Masya Allah. So, Dr. pilih yang mana? Pisang emas atau pisang saya? Yang semua dah dipilih. Mari rasa je lah. Aku tahu. Yang ini panas. Okey, baik. Jom. Kita nak masak menu kedua kita. Yes. Favorite saya iaitu cekodok pisang TV. CKTV. Cekodok pisang tepung beras. Jangan gunakan tepung gandum sebab kita orang ni sebenarnya berdarah O. Kita orang memang rare. Saya lagi rare sebab saya negatif O. Betul. Positif. Kalau tengok dia pun tahu positif. Yang mana. Jadi kenapa tak boleh makan tak boleh masak pakai tepung beras. Walaupun saya dah terbakarkan ni, dia tetap positif. Okey, tak apa. Okey. Tak okey apa tadi doktor? Okey Kak, jom. Okey, apa ni? Jom. Kat mana ni? Okey. Jom. Okey, baik. Tinggal ni. Tinggal ni. Mari tu betul juga sebabkan tepung beras dah gunakan ini utama sebab masak cekodok kali ni. Okey, baik. Untuk minum petang. Baik. Jadi kita guna pisang emas lah. Ini kita nak cepat Mari kita masuk kita kopi. Okey. Kita lagi. Lepas tu tak ini. Kelapa parut putih. Dia minyak panas. Kelapa parut putih. Lepas tu minyak macam tiga saya nak macam tiga kakak. Okey, lepas dah minyak gula baru kita letak gula kabur atau problem Melaka tu lah. Ini cakap bahan dia cukup letak dengan garam lah secukup rasa sikit. Okey, ini lagi hasilnya. Hasil bila kita dah masukkan pisang, kita dah masukkan kelapa dan juga gula kabur. Inilah hasilnya. Taruh garam sikit. Kalau kurang manis, taruh gula sikit lah. Guna kelapa. Okey, kita nak start menggoreng. Kita nak start fry kita. Saya suruh tangan. Sila. Saya nak guna love tadi. Tak boleh. Rasanya tak jadilah. Tak sakit. Mana orang makcik-makcik timah lihat je nak dia pun gelap. Okey, bismillah nak dia. Kita perlahankan kakak. Perlahankan. Baik, sana lain nak pergi. Baik, saya ambil centong. Macam ni kakak. Ya. Sila doktor. Ini hasil kejadian dia. Dia baik adik. Goreng tangan dia dengan macam ni lah ya. Dia ada cara teknik dia lah. Macam tu je. Dia laju. Jadi dia ada baru doktor ni laju. Doktor, lepas ni doktor boleh buka kilang Saya tak buka kilang. Ni cekodok pisang tepung beras. Umur 12 tahun masak. Dah masak Kak, konterapi Kak. Baik. Tadi kan kita sembang. Apa pun dia cara dia masak Kak Doktor. Pisang ni tinggi potasium. Betul. Akak yang jawab ke? Ya. Potasium sebab saya tahu sebab saya memang suka pisang. Sebab doktor cakap dengan saya saya ajar Doktor jumpa saya bukan doktor cakap benda lain. Pisang potasium. Saya ingat baiklah Kak Cakap ini dengan cuaca masak kat luar ni dengan angin-anginnya, kita masak pun tidaklah sekata sangat. Tapi skill tidak tunjuknya. Penting skill. Buat laju. Itu je lah. Macam mana? Doktor macam tu ya. Jadi, walaupun saya ni mengerat orang, bagi ujuk orang, cucu tampil angan ni pandai masak cekodok lagi tahu. Ya, bila kaya. Elok ni. Ini cara kita masak cekodok dengan cepat. Sebab akan nak tanya tadi kenapa pisang ni kena sampai pertama, pisang ni memang ada fiber yang bagus. Sekali lagi, semua orang tahu fiber ni bagus untuk energi. Jadi kalau sportsman nak berlari tu, makanlah pisang dulu. Itu dulu ya. Kedua, pisang ni ada apa lagi? Penting, pisang ni yang penting kakak khasiat dia adalah dia ada B6, B6. B6, B6 elok untuk untuk kesihatan untuk hormon lah tu. Nerve untuk lah. Banyak. Kita makan pisang lawa je kejadian. Kita makan pisang lain lagi. Pusat ke? Boleh kakak. Ini kita nak mana ni? Sabar kakak. Cedok dia. Tidak.
Tapi Indonesia sekarang kita bagi dia host ke box dah ya. Biarkan dia. Tapi ni cara dia nak masak. Nampak ni? Kamera nampak ni. Okay. So that's how you do cekodok pisang, tepung beras. Okay, from now on, we have to change. I'm speaking to my, boleh, from my country. That is Kedah. Your country, my country, Kedah. You are from Penang, right? Yeah, so my country people understand okay, hampa ni sebenarnya di rumah tu, orang kampung ni luar sana, dia punya, jangan guna tepung gandum dah. Dah tepung beras. Ganti. Tapi dia punya kota dia tepung dengan ni sama je. Kalau ni tepung lah. Mana ada. Maksudnya macam biasa lah. Kalau hampa selalu guna tepung beras, katalah 2 cawan, ini 2 cawan. Cawan dia. Tepung beras gantikan dengan tepung gandum. Okay, enggak ni cedek dia. Tapi okay, lagi. Kita bagi dia berang-berang jadi. Kita balik semula ya. Baik sampai potassium B6 dan final dan fiber yang tinggi. So kalau kata potassium boleh sayang. Okay, kalau kata di kafe. Kenapa potassium penting? Kalau akak kata bagus. Potassium ni bagus untuk kesihatan, menstabilkan darah di kalangan dalam badan kita. Jadi kalau tak cukup potasium ataupun terlebih potasium, berbahaya juga untuk kesihatan. Macam mana kita potasium? Boleh test kakak. Boleh test darah, ambil darah, test dan sebagainya. Mudah je. Apa pun dalam badan dalam keadaan keseimbangan kakak ya. Tapi hari ni kita memang masak sakit tidak elok tu. Elok. Pancit. Pandai sikit. Boleh tak potong saya buat balik? Dia nak elok tu. Okay kakak, saya dapat khasiat yang mudah. Inilah untuk masak dengan anak-anak. Saya rasa Mr. Marga terlindah happy kan. Dah master je terlibat masak macam ni hari-hari. Seronok ke? Ya. Kak bagi dia step sekejap. Bagi dia tunggu sekejap. Tapi nampak macam api dah cantik kan. Fidai. Okay, kita tunjuk yang inilah makanan untuk senang. Senang. Apa pun tadi kena pengawalan Afi yang bagus. Tak nak bagi masak terlalu cepat. Penting kan kakak masak ni kena datang pada hati kak. Betul. Kena ikhlas. Kita boleh tak terpancar pun. Sikit lagi nak. Sikit lagi ya. Cekodok ni bagus hitam sikit. Gelap sikit. Hitam gelap. Bagi colour cat. Kalau colour cat ikut ni colour coding. Okay kak. Minum petang lah. Suka makan apa lagi kalau selain cekodok pisang? Okay, saya suka juga bawang. Okay, cuba bawang tu boleh tukar ke? Semua ada gandum maka. Tak, saya tak ada gandum. Saya nak cuba boleh tukar dengan beras ke? Kak buat bila? Try lah. Kita ni masak try ni. Try lah. Kita cuba bila? Jadi saya lah. Mudah je nak masak yang 5 minit, 10 minit siap lah kita. Betul. Jom doktor. Ya sayang. Orang sekarang ni kan. Dia orang kan belikan tepung kan tepung cucur bawang, tepung cucur dan semua yang dah siap printing. Sihat ke doktor? Okey. Kalau nak cepat, sekali-sekala kita showkan juga. Kita kata boleh je lah pejam mata je lah. Tapi nak habar, kalau pun tepung-tepung di luar sana yang tinggi, preservatif, yang klinik, cari yang ada pengawet preservatif ataupun ada preservatif. Tak ada bahan pengawet. Jadi kita buat sendiri, mana ada bahan pengawet. Lempak, pegang, cucuk cantik, badan ramping, muka cantik, emosi cantik, ada elok siap banget. Lepas tu terus lagi untuk makan sihat. Bahagia rumah tangga dan bahagia keluarga kak. Okay, bagi kita makan. Dah. Okay, bagi kita makan. Okay. Kak, mana kita dah siap. Coding tak sampai. Kalau coding tak sampai. Sampai lagi macam mana? Kita kena sebab tu sakit lagi. Tapi kalau ni lah, kalau kita jual, ada orang kita tak rasa. Boleh lah. Apa ini kalau kita nak jual dekat neighbor ni, dekat resort ni, boleh. Dia pandai. Of course, dia minta kata 5 biji RM1 kita jual. 5 biji RM1 tak nak dekat kaya kita tak. Betul. Kata kat mereka ni bukan tepung gandum tau. Dia tepung. Okay. Cantik dah. Cantik dah. Kejadian pun elok. Inilah kejadiannya. Tepung beras. Yang berkodok tak cakap lah tepung beras. Dia punya kick dia. KTB. Ya. Dah kakak dah siap Itu kita jom pergi makan. Marilah kita pergi makan. Dah siap. Nampak macam tak function ni orang yang jaga angin kat sebelah kanan saya. Sekejap. Okay. Pancit. Okay. Dah siap kan lagu ni lah. Okay, cantik doktor. Dah siap. Okay, alright. Saya mengucap jangan berkasih pada akak dulu. Jangan lupa kak. Ni, resepi Dr. Linda ni bukan senang-senang. Dr. Linda nak bagi buat. So, buat lah. Bagi anda, semua yang ada family, ada keluarga, ada orang nak datang rumah, pastikan anda buatlah. Buat apa yang Dr. Linda buat ni, resepi yang pastinya sihat. Maksudnya, kita punya tagline adalah masak sihat, masak dimakan, masak sihat, masak sihat, dan sedap. Ya, itu yang penting. Okey, so untuk episode ketiga ni, kita dah pun masak 2 resepi iaitu kita dah masak ramen seafood seaweed. Thyroid yang sihat tu thyroid kita semua. Lepas tu kita masak
CKTB. Cengkodok, pisang, tepung, beras. Anda dah gantikan dengan kata beras daripada timun biasa. Okey, siap. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Linda Marhasib daripada Sky Hill Clinic. Selain pandai menjaga hormon-hormon wanita dan lelaki di luar sana, dia juga pandai memasak bahagia dia, suami dan anak-anak dia. Baik, kita pun dah jadi macam dia juga. Saya pun dah ikut dia dah. Okey, so kita macam terima kasih kat akak dulu. Sekali saya ucap terima kasih. Akak duduk di India. Akak duduk di India. Saya nak cakap, terima kasihlah Kak Mer sayang sini resort saya ni. Akak jangan lari sini lah Kak. Tengok orang ini. Yang aku sedih. Saya sini. Yang akak sini mana tu sabri. Diam sekejap. Tak saya nak cakap. Ampun. Kak, terima kasih Kak. Semuanya kan. Saya sambil masak lagi di pondok kita kan. Bising pula. Saya ucapkan terima kasih sangat akak datang ke resort kami dengan jadi sama-sama teman saya masak lah nak katanya. Kalau akak tak teman saya masak, siapa nak masak Kak? Oi. Kak cuba rasa sikit. Sekai tu Kak kata. Macam mana tak bagi doktor makan? Okay Kak. Terima kasih nak. Terima kasih. Saya mendoakan akak dan jangan sihat. Bagi saya tak. Saya doakan akak dah diberi kesihatan yang baik. Amin. Diberikan emosi yang stabil. Amin. Akak stay fokus dan produktif. Amin. Sebab akak ni memang boleh kerja sampai umur 80 tak silap. Saya option sebab akak longevity. Akak menjaga panjang umur, panjang usia. Kita nak panjang usia, panjang umur, tak patut saya atas kereta. Anda hati tak kereta. Nak dan kata tu Malaysia. Kita tak mau lagu tu Kak. Kita tak mau duduk kursi roda. Tak mau. Nauzubillah. Tak mau lah. Kita umur 80 tahun kita nak pergi reunion Kak. Tapi kita tak nak ada kakak. Kaki kena ada. Semua kena ada. Jantung kena ada. Semua kena ada. So, berbalik sikit dah Kak. Saya doakan kesihatan akak. Terima kasih. Akak memang Dr. Bob. Thank you so much. Dr. Bob memang saya pakai key tu. Terima Allah. Saya beritahu. Dr. Linda Mahasib. Thank you so much for having me. Terima kasih. Tanya kotak ni. Tak apa. Peluk. Peluk. Aduh. Tapi kami masam dua-dua orang tak sama. Tak apa pasal kita je dua yang bermasak. Takkan nak pergi penuh pula. Dia apa? Okay. Sedap tak ni? Sudah rasa tapi rasa dah. Hangat tu. Hangat macam nak rasa dia tu. Okay, bye-bye. Apa lagi? Sudah ni episod keempat. Episod keempat. Dan makan sihat. Makan sedap. Bismillahirrahmanirrahim.